Kita tadi ada sebut berkenaan masalah apa charge handphone dekat dalam masjid. Okay. Benda ni akan balik kepada apa yang masjid tu cakap. Kalau masjid tu larang, tak boleh lah. Kalau masjid tu sediakan tempat mandi tadi. Mandi untuk apa? Untuk main kondi. Betul, mandi untuk mandi lah. Takkan dia sediakan shower untuk kan? Takkan main guli pula. Awak jangan main guli kat sini. Awak tak boleh mandi, awak main guli je. Mana ada mesti tempat mandi untuk mandi. Dan mandi mesti pakai air. So bila disiapkan oleh masjid atau surau sesuatu perkara, satu benda tadi untuk kegunaan jemaah, katakan wifi yang diorang tak nak bagi budak-budak datang ke situ kan, dia wifi tu di share kepada siapa yang datang ke masjid. So benda tersebut dikira sebagai benda tu apa keizinan dibuat oleh masjid lah. Mana pihak yang lain tak berhak untuk berkata, kecuali masjid tu sendiri punya nazir, AJK dan sebagainya yang menentukan apa digunakan. Sebab diorang yang bangunan tu wakaf. Tapi masalah elektrik, air dan sebagainya, fasiliti tambahan ni, benda-benda ni adalah sebenarnya diinfakkan oleh orang. Orang infakkan. So jadi ikut kegunaan tadilah. Kalau kerajaan, kalau anda kata dibenarkan oleh pihak masjid, dan tak apalah. Termasuk aircon, nak on kan aircon, samalah kan, elektrik juga. Betul-betul. So aircon tak, tapi aircon untuk apa? Itu guna untuk sejuk ke? Ya, itu sejuk. Jadi yang wakaf tu bangunan, yang ini infak lah. Sebab tu macam kita kata tabung apa bil masjid, bil apa elektrik, air sebagainya, dia tak termasuk masalah bentuk wakaf je ni. Dia infak. Dia infak. So terpulang kepada pihak masjid dalam mengatur untuk beri atau tidak. Sebab kadang-kadang ada orang kata macam tak boleh pakai. Dia kata tak boleh pakai. Dan macam tadi lah, milik mandi tu ada air. Awak nak mandi boleh tak? Sedangkan benda tu habis. Pakai dan habis. So awak sekarang ni mandi kat situ. Kalau pihak masjid sediakan bilik mandi, maksud dia untuk mandi lah. Pakai air. Ya, betul. Awak tak ada cakap tak ada air. Sambil mandi tu kena pasang lampu. Elektrik juga tu. So kena faham bahawa itu bukan wakaf. Wakaf ni tadi adalah benda yang hak tanah kekal. Yang mana macam fasiliti tambahan, benda-benda elektrik, air sebagainya, itu termasuk daripada perkara tambahan yang bukan terlibat dengan wakaf. Bahkan boleh saja pihak masjid menentukan akan apa yang boleh digunakan atau tak boleh digunakan di masjid tersebut. Macam Masjidil Haram, ada tingkat bawah daripada masjid tu, memang dia letakkan charging station. Dia letak charging station untuk orang guna, untuk orang charge telefon kan? Untuk main guna kondi. Faham tak? Pada di sini ada charging station, itulah ruang dia, itulah kegunaan dia. Kadang-kadang bila orang sebut kata inilah haram sebagainya kan, dia kena nilai balik berapa sen nak bayar. Katakan dia pakai charging tu, berapa sen? Betul juga. Macam nak bayar pun 0.00 berapa sen je. Berbanding dengan penggunaan yang lain. So kadang-kadang benda macam ni kita kena faham pasal tujuan masjid tu dibina untuk orang datang hadir, untuk orang ramai dalam keadaan tenang. Dan antara ketenangan tadi berlaku dengan fasiliti masjid tadi dipakai oleh mereka. Aircon pakai, kipas pakai, lap kaki tu pakai. Yang kata tak ada lap kaki, pasal lap kaki nanti benda tu lusuh nanti so tak boleh lap kaki, lap kepala. Betul juga kan. So dia extend mana orang yang kata haram tu, extend mana haram tu kan. So tak, dia cerita masalah wakaf tu kata tadi, benda ni lebih pada infak. So dia kena dilihat pada pihak masjid. Adakah pihak masjid tak benarkan guna? Kalau pihak masjid tak benarkan guna, ya. Kalau pihak masjid benarkan guna, yes. Itu tajuk dia. So benda tu balik pada pihak masjid, bukan balik pada keputusan dibuat oleh pegawai-pegawai tertentu. Sebab balik pada asal, memang masjid tadi untuk convenient bagi siapa yang berada dalamnya. Dengan lampu yang dipasang. Apa ada lampu yang pasang? Sebab apa? Sebab ni harta wakaf. Yang buka kipas, harta wakaf. Yang buka aircon, harta wakaf. Bukan macam tu cara dia. Tu sebenarnya orang confuse sebab bila sebut wakaf ni, suruh wakaf masjid atau wakaf apa-apa kan, orang kan macam petikaikan autoriti yang ada pada pengurusan masjid atau pengurusan harta tersebut. Memang pasal diorang dapat duit dana untuk pembayaran bil-bil tadi. Dia kadang-kadang ada yang datang daripada Jabatan Agama Islam, tapi ada juga yang datang daripada himpunan orang ramai. Apa orang ramai kumpulkan, itu digunakan untuk bayaran. So bila bayar macam tu, dia terpulang pada mereka lah untuk atur. Betul, sebab diorang yang mereka boleh kata macam mereka ni dilantik untuk menguruskan. Ya. So mereka lah yang paling ada otoriti. Yang mana-mana yang datang daripada mufti ke apa, jangan cakap lah, dia diam lah. Amanah dia orang juga. Amanah dia orang. Betul. Pasal awak jaga masjid lah. Kalau awak jaga masjid tu, ya. Kalau tak jaga masjid tu, bukan. Lepas tu kita kata macam fasiliti yang disiapkan di masjid tadi. Kita katalah masjid tu ada gym. So boleh pakai tak?
Pakai Bulan kat okey. Pada siapa dia buka kan lah. Daripada siapa dia buka lah. Kalau dia buka benda tu untuk orang awam, then boleh lah. Kalau benda tu Macam juga kita mandi tadi. Dia buka tempat mandi. Macam kita pergi dekat apa, tempat-tempat contoh macam apa, macam saya ingat Masjid Bukit Jelutong ada tempat mandi. masjid tu kalau kita pergi Mekah, kita pergi dari luar, daripada Tanim nak masuk Mekah, atau daripada Zulhulaifah nak pergi ke Mekah. Okey, Qurun Manazil nak pergi Mekah. Dia ada sediakan bilik mandi. Yang ada air, berjalan 24 jam. So bila air tu dipakai, awak nak bincang macam mana? Kalau dia buat benda tu untuk kegunaan lah jemaah. Kalau dia kata dia orang tak benarkan, dia tak boleh lah. Kalau dia kata benarkan, dia boleh lah. Itu tajuk dia. Bukan balik kepada orang ni kata, orang tu kata harta wakaf tak boleh. Dia tak nilai benda yang dibayar pada elektrik tadi sebagai wakaf. Maka dia adalah infak. Perbelanjaan. Bukannya wakaf. Sebab wakaf tu benda tu mesti tak bergerak. Tak bergerak, tak berubah, kekal. Dah. Maksudnya kita kena pergi ke tempat tu, bukan benda tu kita dibawa pergi ke orang-orang. Ya, tak boleh. Okay. Tu realiti macam tu lah. Yang kita dapat lihat lah. Okay. Saya tahu benda ni macam kecoh hari tu sekejap. Lepas ada tulisan kata cocok ni sekian. Sebenarnya pun tanya pada banyak PJK masjid. Tak boleh ke? Kalau dia kata okey je. Dia cakap, itu realiti yang kita kena faham. Buat lampu yang ada, semua sekali tu dia ada infak. Ada pun bangunan tu sendiri, ya. Itu wakaf. Tanah tu sendiri adalah wakaf. Itu mungkinlah macam pengurusan macam disebut tadi kan. Kadang-kadang mungkin Jabatan Agama Islam atau Majlis Agama Islam lebih suka kalau wakaf tadi mereka uruskan sendiri. Bukannya diuruskan orang lain. Itu contohlah kenapa benda tu kena legalize, bukan dijadikan di stamp dan sebagainya depan Presiden Sumpah, supaya benda tu berjalan dengan undang-undang. Okay. Allahuakbar.